Guys, dekat aku ni ada satu router datang daripada Selangor. Masalah dia tak hidup. Jadi model ni adalah router Tesla aku G5010. Masalah dia tak hidup bernandikan Wi-Fi 6. Dia punya Wi-Fi ni lah. Okay, bila aku masuk adapter, power supply aku trip. Jadi macam biasa, berkemungkinan besar ada short. Nak tengok macam mana aku buat. Let's go. Jadi macam biasa, kita kena buat pengukuran terlebih dahulu. Aku pun tak pandai nak check sangat pun. Nak tikam-tikam lagi lah. Okay, jadi kena buat pengukuran. Jadi lepas membuat pengukuran, aku dapati ada satu komponen ni dah short. Aku syak dia ni adalah diode. Kalau tengok rupa memang diode lah. Sebab tadi aku buat pengukuran tadi, dia punya sifat dia macam dah lari. Jadi berkemungkinan besar dia ni yang masalah. Jadi aku cuba bawa keluar dulu dan aku akan ukur lagi sekali. Ternyata memang dia ni ada masalah. Jadi aku akan gantikan dengan diode yang baru. Okay, diode ni dia sebagai protection lah. Okay, jadi lepas dah siap repair tadi, aku cuba pasang dulu testing sama ada hidup tak hidup. Alhamdulillah, router ni pun dah hidup. Jadi baru aku akan pasang 100% pada casing. Okay, jadi macam biasa ni adalah pahit yang selalu korang nanti-nantikan adalah hasil selepas repair. Alhamdulillah, router pun dah boleh on, dah boleh hidup macam biasa. Aku pun testing dengan SIM card aku. Signal pun dapat, Wi-Fi pun dah hidup. Okay, jadi owner dah boleh guna macam biasa. Jadi thank you guys tengok video aku ni sampai habis.